Hari ni kita nak masak sambal terung. Ni terung dengan tempe style Kak Yan. Dua benda yang Kak Yan suka, terung dan tempe. Selalunya Kak Yan masak sambal pedas-pedas. Kali ni Kak Yan nak masukkan juga ikan bilis. Jadi rasa dia lain. Banyak kali sangat Kak Yan masak sambal terung dengan tempe. Macam-macam. Kalau kita buka social media semua pun banyak sangat orang kongsi sambal terung dengan tempe. Tapi kali ni yang paling latest Kak Yan buat, yang Kak Yan paling suka. Inilah tempe dia. Beli macam ni. Kak Yan memang suka tempe, tapi kali ni kita masak tempe ada cara dia tau. Kalau tak ikut cara yang betul, dia tak jadi. Dia kena nipis-nipis. Kali ni kita nak buat garing betul-betul. Dengan terung-terung ni pun kita nak buat garing-garing. Jadi kita kena nipis-nipiskan. Sambal tempe kali ni simple je. Tapi ada satu bahan tu yang Kak Yan selalu tak naklah cerita, nanti korang tengok je lah. Tengok sampai habis tau. Tempe, siapa suka tempe boleh gang dengan Kak Yan. Sebab Kak Yan dari kecil suka tempe. Abang suka tak? Tak tahu, dah besar ni baru kenal tempe sebenarnya. Oh, sebab dia kahwin dengan Kak Yan lah tu. Betul. Kita panaskan minyak, kita goreng tempe dulu. Sekarang ni orang selalu jual tempe goreng petang-petang. Ini goreng sampai tak rangup Kak Yan. Sampai dia warna dia garing betul. Bau dia sedap. Makan dengan sambal dia. Okey, tempe banyak, kita kena goreng 2 batch. Jadi sementara kita tunggu tempe ni garing, kita akan potong terung. Orang kata buat kerja sambil-sambil. Okey, ni terung. Kak Yan dah siap basuh dah semua. Cara potong terung pun kadang-kadang main peranan juga. Kali ni kita nak buat potong memanjang. Selalu dulu belum lagi bang. Ini belum siap lagi. Selalu Kak Yan kadang-kadang Kak Yan buat cara macam ni je, tapi dia susah nak garing sebab dia tebal bang. Jadi kita nak buat kecil-kecil aje. Macam ni kan. Dah potong serong-serong macam ni. Lepas tu kita potong pula lagi memanjang. Begini. Macam fries lah. Macam tu bang. Okay. Dia rasa dia lain tau. Bila dia goreng nanti, dia lebih macam air dia keluar lah. Bila dia digoreng tu air dia keluar, jadi dia macam lebih dia kering macam tu lah. Kena cubalah Kak Yan nak explain macam mana pun susah betul lah. Okey, kita goreng tempe sampai macam ni macam ni dia kering garing. Macam ni pun boleh lah. Dah rasa, kita rasa keranggupan dia. Kita dah boleh angkat. Kita boleh angkat dah sekarang. Angkat lah. Nanti dia nampak macam banyak. Tempe ni banyak ke bang? Banyak je. Tadi nampak macam tak cukup kan? Tak, tadi nampak macam banyak betul. Ni nampak macam tak ada cukup. Oh, macam tu. Okay, dah angkat tempe. Kita nak goreng terung pula. Dah potong-potong panjang. Okay, kita nak goreng terung juga. Terung ni kalau goreng biar minyak betul panas. Jadi tak adalah dia meresap air tu ke? Dia jenis suka menyerap minyak. Kita nak goreng ni bukan manja-manja ya. Bukan jenis tak manja. Ini kasar. Bukanlah. Maknanya tunggu dia perang. Kak Yan selalu dulu buat macam ni dah angkat. Tapi kita nak dia perang. Nanti dia rasa dia lain sikit tau. Beza lah. Kita cubalah yang ni pula. Yang kalau suka nanti boleh buat lagi kan. Kita nak buat dia punya bahan tumisan. Bumbu ya. Jadi kita boleh potong. Kita boleh tumbuk. Kita boleh masuk dalam chopper lah seperti biasa. Bawang putih. Bawang putih dah segenggam. Kadang-kadang kecil sangat bawang putih dia. Okay, letak kat tepi. Lepas tu kita masuk bawang. Kalau boleh bawang lebih sikit. Macam ni. Boleh lah. Dan juga satu lagi.
Yang specialnya, yang Kak Yan rasa bagi lain rasa dia adalah kita nak kisar sekali ikan bilis. Okey. Ni yang jadi bagi rasa dari dalam bang. Selalu sambal kita goreng ikan bilis digaring, lepas tu kita campurkan sekali. Kali ni kita jadikan dia bahan tumisan. Okey. Okey, kita chop bawang merah, bawang putih dengan ikan bilis dulu. Nanti kita ada bahan lain juga yang kita nak chop. Cili lagi tak chop. Sebab kan tak muat kan. Chopper ni comel. Kita nak garing dah Kak Yan. Tu dah tengah-tengah chop ni. Tengok kita punya terung. Macam inilah Kak Yan nak. Dia rupa macam fries ni. Nampak macam garing-garing. Warna dia tukar jadi coklat. Jadi air dia dah kering macam tu lah. So kita angkat ya. Kita nak goreng lagi satu. Banyak Kak Yan buat hari ni. Bagi jiran lah ni. Okay, kita chop macam ni ya. Tak payah lumat sangat. Kasar-kasar macam ni. Biar ikan bilis tu nampak fizikal dia sikit lah. Lepas tu kita akan chop cili. Cili tu yang tak ada cili tak sedap. Okay, kita masukkan cili muda tadi 3 biji. Dan juga segenggam cili padi. Ikutlah nak pedas macam banyak mana kan. Lepas tu kita chop balik lah. Campur dengan kalau ada chopper yang besar, guna masuklah sekali. Okay, yang ni pun kita tak payahlah nak lumat sangat. Kasar-kasar pun tak apa. Biar nampak cili. Nampak cili. So kita campurkan sekali Kak Yan. Campurkan senang. Masuk sekali. Tengok hijau. Boleh bayang dah kan? Bau dia. Kadang-kadang bila pedas sangat, kalau kita tak balancekan dengan asam, garam, gula, tak juga. Tak guna jugalah macam Somi kan cakap. Okey. Kita tunggu lagi terung kita masak. Lepas tu kita dah boleh menumis. Kita panaskan minyak, kita dah boleh tumis. Bahan dia banyak betul Kak Yan buat. Nak sedap. Itu dia. Sambal hijau. Masa kita tumis ni, mesti kita macam nak bersin-bersin kan. Kita hilangkan rasa-rasa tu dulu. Baru boleh masuk bahan-bahan lain. Ini kira basah ni, kita nak dia garing-garing sikit. Tengok dia dah kering sikit kan. Air dia dah mengering. Kita boleh masukkan sos tiram. Kalau nak masuk stok pun boleh. Nak masuk ajinomoto, perasa apa pun boleh. Okay, kita masukkan garam dan juga gula. Garam. Gula lebih sikit. Macam tu. Dia nak bagi rasa pedas-pedas tu dia balance kan. Dan kena ada rasa masam. Kalau nak bubuh tomato pun boleh. Nak bubuh cuka lagi boleh. Lagi best. Masam dia. Masam cuka. Jadi kita keringkan sikit. Masa ni kita rasa tau. Masam, masin, manis dia cukup tak? Lepas tu kita rasa ikan bilis tu yang keluar. Naik kan. Specialnya sambal terung kita kali ni. Mungkin kita dah boleh masukkan terung dulu. Orang tak perasan pun ada terung agaknya kan. Dia potong macam ni betul tak bang? Kita orang ingat bunga apa ke. So kita rasa-rasakan dulu. Cantik makan ni. Dah terbayang dah nasi putih makan dengan sambal ni dah cukup. Ada sayur. Kemudian kita tutup api. Baru kita masukkan tempe. Tutup api. Nak bagi dia rangup bang. Oh ya. Gaul. Ini nak jual pun boleh ni. Janjinya ada secret dia. Kita bubuh ikan bilis. Nampak ikan bilis tak nampak, tapi rasa dia ada. Jadi kita gaul lah rata-rata. Wah, sedapnya bang. Dah siap, kita nak hidangkan makan dengan nasi putih. Bila Kak Yan buat ni, baru Kak Yan teringat kan. Sambal dia macam ala-ala sambal totok tu. Yang tumbuk-tumbuk makan dengan nasi pun dah sedap kan. Ni kan lagi ada terung dan juga tempe. Tapi kita kena masak dia garing-garing lah. Okay, Kak Yan nasi dekat rumah ni dah masak. Kak Yan nak makan sambal terung tempe style Kak Yan.
Kita jumpa lagi di episod yang akan datang dengan resipi-resipi yang menarik. Yang baru datang tu, selamat datang. Boleh subscribe. Tekan butang subscribe. Like banyak-banyak dan komen. Okay, bye. Terima kasih.